Sebahagian kemudian Allah sebut minhu ayatum muhkaman. Sebahagian besar ayat Al-Quran itu ayat muhkam. Muhkam ni apa tuan-tuan? Ayat-ayat yang jelas. Laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan mana-mana makhluk. Haram buat tu, haram buat ni, kena buat baik-baik. Mana ayat tu tuan-tuan baca secara literal faham. Itu dipanggil ayat muhkam. Allah sebut lagi, ayat muhkamat ini merupakan ayat induk, ummul kitab. Dia merupakan ayat induk. Kemudian Allah sebut wa ukharu mutasyabihat. Sebahagian kecil ayat Quran itu ayat yang mempunyai kesamaran. Apa ayat mutasyabihat ni tuan-tuan? Allah duduk di atas langit, tapi sebenarnya ulama tafsir, ulama salaf tak ada siapa pun terjemah Allah berada di langit je. Tak ada seorang pun terjemah. Nanti saya akan cerita macam mana interaksi cara ulama salaf 300 tahun yang awal mereka berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini merupakan ayat furu', ayat cabang. Ulama tafsir kata ayat cabang dia tak boleh kontras dengan ayat muhkam. Maksudnya dia tak boleh berselisih dengan ayat muhkam. Kalau Allah sebut laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan mana-mana makhluk. So ayat mutasyabihat ini tidak boleh ditakwil, tidak boleh diterjemah, tak boleh ditafsir tak boleh ditafsir bercanggah dengan ayat muhkam. Dan Allah perintah saya tuan-tuan sampai kiamat supaya berpegang teguh dengan ayat muhkam. Jadi ayat ini bila tuan-tuan baca yang Allah sebut ciri-ciri orang sesat. Okey? Sebahagian besar ayat Quran itu ayat-ayat muhkamat, ayat yang tetap, tegas, nyata, jelas. Dan dia merupakan pokok isi Al-Quran, ayat induk. Dan selain itu ayat-ayat mutasyabihat yang sama-sama tidak terang maksudnya. Contoh ayat-ayat mutasyabihat. Okey? Dia tak banyak tapi okey, contoh ayat mutasyabihat. Ayat yang mempunyai kesamaran. Kalau kita terjemah secara literal, dia mempunyai makna seolah-olah Allah tu berjisim. Nasullah hafanasiyahum. Terjemah dia, mereka telah lupa kepada Allah dan Allah pun lupa kepada dia. Mana boleh ulama kata sifat lupa tu disandar pada Allah? Mana Allah tu lemah. Contoh lagi. Allah SWT sebut dalam Quran, dalam hadis ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat mempunyai kesamaran. Contoh yang biasa kita dengar di kalangan Melayu, orang Melayu kita, biasa kita dengar famous benda ni. Allah sebut, maritu falam tazurni. Aku sakit tapi tak ada siapa ziarah aku. Kalau terjemah secara lafzi tu, Allah sakit tapi tak ada siapa ziarah aku. Kemudian kata Allah, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Kemudian hamba-Ku menyebut, wahai Allah, bagaimana aku nak menjenguk Engkau sedangkan Kau ni Tuhan yang Maha Agung. Kau ni Tuhan sekalian alam. Lalu Allah berfirman, ama alimta, kamu tak tahu ke? Ataupun ketahuilah, tidakkah Engkau tahu bahawa hamba-Ku si fulan sedang sakit? Bila kamu ziarah orang sakit, maknanya kamu ziarah Allah. Bila ada kalangan kawan-kawan kita, karya kita sakit, kita tak ziarah, mana kita tak ziarah Allah. Jadi kalau kita terjemah secara lafzi, Allah pun sakit. Contoh yang biasa diperbahaskan, makna istiwa dalam firman Allah. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Imam Bukhari sendiri pun, perkataan istiwa, dia tak terjemah Allah duduk bersemayam di atas langit. Tapi disebut sebagai makhluk Allah yang paling besar, tuan-tuan. Arash. Nabi SAW kata, aku pernah dipertontonkan wajah Jibril yang sebenar 2 kali. Besarnya Jibril ni melimpasi 7 petala langit. Kakinya, bukulaninya menembusi 7 petala bumi. Dia mempunyai ratusan bilah sayap. 300 lebih. 2 bilah sayap mencakupi timur dan barat. Baru buka 2 keping mencakupi timur dan barat. Tapi ketika di Mi'raj, ketika aku di Mi'raj kan, menaiki arash. Arash ni punya besar ditanggung oleh 4 orang malaikat hamalatul arsh. Besarnya malaikat hamalatul arsh jika dibandingkan Jibril dengan mereka, ibarat di antara cuping dan bahu saja. Jibril yang besar tadi bang, dibandingkan dengan malaikat penanggung arash, besarnya Jibril ni ibarat seperti ini ya. Jadi bila kiamat nanti,
Arash ini ditanggung oleh Allah, tambah lagi 2 orang, jadi 6 orang memegang arash. Itu berkata Imam Bukhari di dalam pemantauan penguasaan Allah. Penguasaan Allah. Dunia ini dicipta, arash apa-apa semua ni dicipta selepas, dicipta oleh Allah. Sebelum Allah cipta, Allah duduk kat mana? So, sebab itu, kata para ulama, Sayyidina Ali, ulama tafsir dan sebagainya, Allah ni wujud bila makan. Allah ni wujud dengan tidak ada tempat. Tidak perlu pada arah depan, belakang, kiri, kanan dan sebagainya. Okey, sama pada ayat tadi. Allah sebut ciri-ciri orang yang sesat. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan kepada kesesatan dan kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar. Mereka duk sibuk bahas tentang ayat mutasyabihat. Dan mereka mencari-cari takwilnya, memutar belit maksud menurut yang disukai. Dia suka nak kata Allah ke atas langit, dia pun kata atas langit. So geng dia, puak-puak Wahabi ni berpakatlah Allah di atas langit, Allah atas langit. Sehingga kalam Imam Malik pun, perkataan Imam Malik pun ditahrif, diubah. Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum. Maksudnya kata ulama, anak murid dia kata, maksud guru kami Imam Malik, istiwa maklum tu kami tahu ada perkataan istiwa dalam Quran. Wal kaifiyatu majhul, tak tahu macam mana cara. Was-su'alu anhu bid'ah, tanya Allah kat mana? Allah kat mana? Tanya begitu pun bid'ah. Bid'ah yang menyebabkan rosak akidah. Tiba-tiba diterjemah perkataan Imam Malik ni, al-istiwa maklum, kami tahu Allah di langit. Tiba-tiba dah terjemah. Itu kan penipu. Yang menipu. Saya pernah ada satu tokoh Wahabi di UKM dulu, duk berdebat pasal ayat ini. Saya kata, Ustaz pun tahu apa maksud Imam Malik sebut istiwa maklum. Istiwa maklum maksudnya kami tahu ada ayat perkataan istiwa di dalam Al-Quran. Tahu, tapi kamu belum apa-apa dah terjemah. Istiwa maksudnya Allah dah berada di atas langit. Tapi kamu jangan tanya Allah duduk lagu mana. Jangan tanya Allah duduk macam mana. Allah ada tangan. Tapi hanya jangan tanya tangan Allah tu lagu mana. Kamu kata Allah ada tangan tu sudah dipanggil mujassimah. Kamu menjisimkan Allah. Hukumnya, kalau bahasa ulama-ulama terdahulu, faqad kafar. Kafir bila kata Allah tu berjisim. Kenapa kita nak bahas tentang benda yang tak perlu pun? Sebabnya, kalau tuan-tuan faham ayat ke-7 ini, Allah suruh saya dan tuan-tuan fokus pada muhkam. Jangan sibuk dengan ayat mutasyabihat. Tapi Allah sebut je, ciri-ciri orang yang sesat ini, duk sibuk-sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat. So, siapa yang kata sesat? So, ciri orang-orang yang sesat ni Allah sebut, suka duk takwil ayat mutasyabihat. Dalam satu majlis. Satu orang pakcik tanya, Doktor Sab, Doktor, lagu mana ni? Dulu saya duk belajar dekat pondok kat Kedah ni. Tok guru kami habaq, bila ada hadis kan, bila hang mai pada Allah berjalan, Allah mai pada hang berlari. Doktor nak tanya, Allah mai pada kita berlari itu lagu mana? Mai lagu mana? Dia kata, pakcik, tiba-tiba terus dia sebut, doktor tu sebut, pakcik, biasa orang berjalan pakai apa? Pakai kaki. Tapi tok guru kami habaq tak boleh kata ke Allah lagu tu. Habis pakcik berani kata Allah tu zat yang tak sempurna, kudung. Kat situ pula dia kona. Gila betul. Maknanya apa tuan-tuan? Daripada bahasa tu, dia bermati-matian nak mensabitkan bahawa Allah tu berkaki dan Allah tu berjalan kepada manusia dengan berkaki. Bahaya akidah dia orang ni. Yang dulu RUU Mufti Wilayah tu, masa Dr. Lokman tu, nak supaya JAKIM keluarkan satu garis panduan 14 negeri dalam Malaysia ni biar satu pattern ni semua, supaya dia maslahat dia supaya orang awam ni tak cacar marba, supaya orang awam ni tak apa ni, dia mencari cahaya agama. Tiba-tiba bila dia tengok, kalau contohlah tuan-tuan, 4 orang imam kat tempat sini, berapa orang imam kat sini? 4 orang, 5 orang, contoh kan. Ustaz ni latar belakang Yaman, yang ni di India, yang ni Pakistan. So kalau masing-masing nak buat mazhab dia dalam semayang dalam masjid, cacar marba kita. Kejap subuh besok ada kunut, siap tanya,
kat depan ni. InsyaAllah besok imam ni tanpa kunut. InsyaAllah besok imam ni orang belajar di Morocco dulu, dia mazhab imam balik. So kita kita kunut sebelum rokok. Dah pening jemaah. Jadi sebab tu buat satu garis panduan ahli sunnah wal jemaah, akidahnya dalam bab ibadat mazhab Syafi'i. Andai kata tuan-tuan dalam Malaysia ni ada fatwa-fatwa yang dia cenderung kepada mazhab lain, kata Imam Syafi'i, siapa yang bagi fatwa tu? Mufti kita kan. So mufti kita bagi fatwa, kata Imam Syafi'i, wajib taat mufti, itu juga mazhab aku. So kita still mazhab Syafi'i. Tuan-tuan pergi mesin vendor, masuk RM2.50, keluar Nescafe klasik, teling. Dia kata kalau mazhab Syafi'i kena ada ijab dan qabul. Kena ada saling redha meredai. Ada satu lagi bahasa, saling redha meredai. Tuan-tuan masuk RM2.50, keluar Nescafe. Redha tak redha? Tak redha, masuk RM2.50, keluar air mineral biasa. Kita pun tumbuk mesin tu. Mesin tu kata, pahal kau tumbuk aku. Telefon lah kat depan tu, tuan aku. Telefon, tuan, saya tadi mesin tuan. Ya. Saya masuk RM2.50, keluar air mineral. Tak apa tuan. Nanti kita jumpa sekian-sekian, saya bagi balik duit ke tuan. Kadang-kadang mesin ni dia boleh ada online juga. Saya pernah sekali terjadi, masuk duit, telan. Lepas tu saya call. Dia kata, bang, saya masuk duit RM10, tak keluar. Tak apa. Encik nak beli air apa? Beli air tadi. Okey, kejap Encik tunggu depan tu. Dia pun tekan. Tiba-tiba, mesin tu bergerak, jatuh air. Wah, dia kontrol daripada rumah ya. Jatuh. Okay, cik, duit balik nanti, saya keluarkan. Tu keluar duit. Dahsyat sekarang ni. Jadi hadirin dimulakan Allah SWT. Itu cara kita berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Dia kata Allah mai pada hang berjalan pakai kaki. Maksudnya begitu. Jadi tuan-tuan, Allah kata maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama. Orang grup yang suka cenderung pada kesesatan ni, maka mereka selalu menurut apa-apa yang sama daripada Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya, memutarkan maksudnya menurut yang disukai, padahal tidak ada yang mengetahui takwilan yang tepat melainkan Allah. Zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat mutasyabihat Nabi tafwid, serah pada Allah. Kami beriman, aminu kama jaa. Macam mana ayat itu turun, kami beriman. No takwil, no terjemah, tak ada perbahasan. Aminu kama jaa. Summa stawa 'alal 'arsy. Apa makna dia? No. Summa stawa 'alal 'arsy. Yadullah, tangan Allah. Dalam Quran tuan-tuan, kadang-kadang disebut tangan Allah tu single. Tuan-tuan nak letak tangan Allah kat mana? Kanan, kiri, tengah. Kadang-kadang tangan Allah tu dalam Quran disebutkan berpasang. Okeylah, nampak normal lah. Kadang-kadang disebut dengan plural, jamak. Tuan-tuan nak bayang apa? Macam dekat kuil. Banyak. Sebab itu ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mempunyai kesamaran, kalau diterjemah seolah-olah Allah tu macam makhluk, tak perlu dibincangkan. Cukuplah kita beriman begitu, sebab kita kena fokus pada ayat muhkam kerana itu perintah Allah. Ayat induk. Kalau siapa faham benda ni, settle. So ada dekat UKM tadi, ada satu doktor tu, dia kata, kenapa nak susah sangat esok? Dia kata saya, kenapa nak susah sangat? Kita beriman dengan apa firman Allah. Saya kata, saya beriman dengan firman Allah lah. Apa maksud doktor yang kita kena beriman dengan firman Allah tu? Allah yang declare dia duduk kat langit, ikut je lah. Tak ada. Allah tak pernah sebut benda duduk atas langit. Tu summa stawa alal arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Itu ustaz yang terjemah, doktor yang terjemah Allah di atas langit. Ulama terdahulu tak ada. Saya nak ikut Imam Syafi'i, saya nak ikut Imam Abu Hanifah, nak ikut Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Mereka langsung tak mengatakan perkara ini. Ulama tafsir bagi tahu ayat mutasyabihat dia tak boleh berlawanan dengan ayat muhkam. Dia kena follow ayat muhkam. So ayat muhkam tu jelas, laisa kamitslihi syai'. Allah dok sama dengan mana-mana makhluknya. Kalau mu kata Allah duduk di atas langit, maknanya Allah tu bertempat macam kita. Saya sekarang duduk kat depan ni, saya mungkin ambil ruang saya bertempat sebab saya makhluk. Allah bukan makhluk. Sidang Jumaah yang dikasihi oleh Allah SWT. Okey. Ayat itu menceritakan dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama. Ini Allah bagi beritahu. Dia berkata, kami beriman kepadanya. Ayat-ayat mutasyabihat ini kami beriman kepadanya. Semua itu datang daripada sisi Tuhan kami. Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikir. So saya berdebat dengan saya punya doktor. Saya kata, doktor, cuba doktor baca surah Al-Imran ayat ke-7. Dia pun baca.
Ke doktor first time tahu ayat ni? Tahu lama dah, dia kata. Cuba doktor tengok. Saya tak kata doktor sesat, tapi nak bagi tahu bila kita sibuk duk bincang ayat mutasyabihat, Allah kata ciri-ciri orang yang suka cari-cari fitnah dan ni. Semalam saya mengajar di Kota Damansara. Nabi SAW pesan pada kita. So dia kata jangan duduk dengan orang alim, orang yang ada ilmu pengetahuan, tapi melainkan kamu jangan duduk dengan satu orang alim, melainkan kamu duduk mengaji dengan satu orang, dia dapat palingkan kamu 5 perkara kepada 5 perkara yang baik. Pertama yang saya nak highlight satu perkataan. Dia kata, duduklah dengan alim ulama yang dulu kamu ragu. Bila kamu duduk dengan dia, datang yakin. Tapi kalau kamu duduk dengan satu orang yang dulu kamu yakin, kemudian dia timbulkan syak wasangka, jangan, bahaya orang tu. So saya tengok bapak Wahabi ni, apa benda yang kita biasa buat dulu lepas sembahyang, sapu muka, doa kat tangan, lepas sembahyang zikir dengan kuat. Semalam hari Jumaat saya mengajar Masjid Ihtisam TTDI Jaya. Satu muslimah tanya, Ustaz, ada dalil tak Ustaz? Makcik tu dia selalu bikin gue panas, makcik tu. Ustaz, nak tanya Ustaz, mana dalil yang zaman Nabi ada zikir lepas sembahyang tu kuat dan doa berjemaah? Saya kata, kenapa? Makcik tanya nak tahu ke makcik nak marah ni? Tak. Saya nak tahu. Tapi muka macam nak marah. Dia pun gelak-gelak sikit. Baru saya jawab. Saya kata, zaman Nabi SAW, Ibnu Abbas, siapa lagi? Abdullah bin Umar, dia kata, kalau kami sembahyang di saf-saf belakang, kami dok tahu Nabi dah bagi salam ke belum. Kan tak ada mic dulu. Melainkan, kami dengar sahabat-sahabat kami yang duduk di saf-saf yang pertama, kedua ataupun ketiga, mereka wirid dengan kuat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud. Baru kami tahu yang Nabi sudah bagi salam. So kami bagi salam. Kata Imam Suyuti rahimahullah, benda ni common lah. Biasalah. Kalau kamu duduk zikir seorang-seorang, mungkin tak kuat. Kalau dah 200-300 orang zikir dengan kuat, suara tu pasti ada gema. Dan kita punya design masjid ni, dia tak bentuk macam honeycomb tau. Kalau di Mesir dan sebagainya, arkitektur pembinaan dia bentuk macam rumah sarang lebah. So dia menyebabkan suara akan jadi gema. So kata Imam Malik daripada zaman Nabi, kata kita Imam Suyuti, Imam Nawawi daripada zaman Nabi, Ibnu Abbas kata daripada zaman Nabi SAW, memang ada budaya zikir dan doa dengan kuat. Dan kami mengaminkan doa Nabi. Kuat dengan nyaring berbeza. Satu orang sahabat doa, Ya Allah, Ya Allah. Nabi kata, pelan sikit, Allah tak pekak. Nyaring dengan ni lain. Mic. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dituntut untuk zikir berjemaah dengan kuat. Macam kita lah pakai mic lah kan. Zikir, tahlil dan sebagainya, supaya nak timbulkan bi'ah suasana. Dalam keadaan imam tengah zikir pakai mic pun tuan, kita boleh borak belakang. Musim bola baru ni, tengah doa, Astaghfirullahaladzim, alladhi, kat belakang saya dengar, orang tu tua. Sempat lagi ni, second half. So, bola start 4.30. Sempat lagi. Malah aku, dah leading dah. Saya dengar, sepanjang saya wirid. Imam tengah pakai mic ni pun kita boleh bercakap, cuba kita buat diam-diam, zikir pelan. Adalah satu madrasah Wahabi ni, dekat rumah bapak saya, dekat Sungai Merak. Jadi, dekat sekolah tu dengan rumah ayah saya. Dia lepas semayang, budak-budak lagi. Kopiah pun tak pakai. Imam pun tak pakai kopiah, budak-budak tak, bukanlah satu kewajipan, tapi bila kau tak train budak-budak ni dengan pemakaian sunnah begitu, budak datang pakai jersey. Maknanya, dia lagi redha budak tu datang semayang pakai jersey, datang semayang berlari, habis semayang berlari. Sekali saya tengok ustaz dia mengamuk. Ustaz dia kata, kan saya dah tampal kat depan ni, subhanallah 3 kali tu, alhamdulillah 3 kali. Ayah saya duduk belakang tu, Ustaz, saya bukan nak kata apa. Kalau benda ni tak di, orang kata apa, tak di kempen, tak wujudkan suasana, jangan kata budak berlari, saya pun nak lari. Dan lepas semayang tak ada orang nak wirid, zikir apa semua. So, bila kita buat secara berjemaah, dia memujuk hati kita supaya duduk. Saya ni tuan-tuan, malas main sunat. Jujur aja. Tapi bila lepas semayang kita tengok, kan afdal semayang sunat di rumah. Tapi bila saya tengok ramai orang semayang sunat di masjid, kita bila letak mic, sangkut mic, tengok orang tua-tua jaga semayang masjid saya ramai. Orang dah umur 70-an, 80-an pun ada. Tapi jaga semayang jemaah, jaga semayang sunat dan semua. Bila kita tengok dia dengan berkat jemaah, kita pun
terpujuk untuk buat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat mutasyabihat ini, ayat yang mukmin kesamaran, dalam hadis pun ada hadis-hadis yang berbentuk kesamaran. Jadi ayat ini ulama terdahulu mereka tidak takwil, tafwid, maksudnya beriman sebagaimana ayat itu didatangkan tapi tak terjemah, tak takwil. Kemudian zaman Mu'tazilah, zaman orang nak guna logik akal, ditakwil dengan penuh kecermatan, dengan sifat. Kalau tangan Allah diterjemah dengan bantuan Allah lebih cepat. Kamu datang kepada Allah berjalan, maksudnya bila kamu selalu ingat Allah, Allah lebih selalu ingat kamu, lebih cepat ingat kamu. Apa lagi? Istiwa dengan makna menguasai. Saya dengar satu bukan Imam Nawawi, siapa? Dia kata lafaz istiwa tu daripada lafaz lafaz yang mempunyai makna yang banyak. Istirak, maksudnya satu perkataan yang dikongsi ada 14 terjemahan. Kenapa kau nak ambil terjemah istiwa tu dengan duduk bersemayam? Imam Bukhari pilih ayat istiwa dengan makna istaula, menguasai. So kita dah explain, tak mau dengar tak apa. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. So kami, dia punya persoalan ni Ji, kalau orang tak ikut kau jangan marah. Mana pula kita paksa kita ikut orang. Dan kita ni pun ikut Tok Mufti kita. Ikut sebenarnya Jakim juga. Ahli Sunnah wal Jemaah, kita amal Syafi'i. Kenapa hampa nak marah? Sekarang ni tuan-tuan, puak-puak ni, dia punyalah ada penyakit mental atau hati. Kita amal mazhab Syafi'i pun dia mengejek. Baru ni ada satu video orang hantar kat saya. Dia kata tentang, dia kata apa ni? Siapa duk ajak benda-benda susah ni? Nak niat semayang, nak kena sebut usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nak kena lafaz niat satu. Dan Nabi tak ajak, hang lafaz pula. Lepas tu dia kata niat tu lintasan hati ketika hang nak takbiratul ihram. Allah, lutut dalam hati nak sebut usolli fardhu subhi. Payah, agama ni mudah. Lama-lama Imam Syafi'i pun dia petikai. Saya kata tuan-tuan, depa ni bengong tau. Siapa ikut double. Jangan ikut. Kadang-kadang ada lepas semayang sini ada orang tahan saya, Ustaz, tadi pembincangan tu saya ada minat cakap, tak payah bang, kalau abang duduk kuliah saya, abang berlapang dada, insya-Allah Allah bagi dayat. Kalau setakat nak jumpa lepas kelas nak tahan kereta, tak payah, saya nak makan, dia kata. Ada kat sini, seorang dua. Kau nak jumpa aku kat luar, buat apa? Orang tengah mengajar, tak mau duduk. Duduk sengih-sengih kat tepi sliding door. Saya ni garang sikit, minta maaf. Betul tak? Kalau betul nak cari apa ni, hidayat ataupun nak cari ni, malam esok pun saya ceramah di satu tempat yang banyak lubuk dia lah. Orang duk mengajar, mengutuk-ngutuk belakang. Bila selalu kamu dengar satu side, semua tak betul. 13 mufti tak betul. Tak betul. Sekarang ni kita nak bagi pencerahan, tak mau dengar. Nak bagi pencerahan, tak mau dengar. Begitulah sampai bila-bila. Tapi jangan mengata orang yang tak sependapat dengan kamu. Kena jaga adabul khilaf, kena jaga adab berselisih. Imam Syafi'i rahimahullah, dia dengan gurunya Imam Malik banyak khilaf, walaupun itu guru dia. Dengan Imam Abu Hanifah, tapi dia tak sempat jumpa. Maksudnya dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf ni imam mazhab Imam Abu Hanifah dan anak murid yang hardcore, yang kuat. Dia belajar dengan Imam Abu Yusuf, belajar dengan Imam Malik. Lama kelamaan orang tengok Syafi'i ni sangat hebat, bagus, umur 13 tahun dah mampu bagi fatwa. Imam Malik berkata, wah kau ni orang alim, buatlah mazhab sendiri. Dia perbincangan dalam kelambu di antara alim ulama selesai. So bila keluar, mereka perjuangkan mazhab masing-masing dengan ijtihad, yakin, itqan, 9 khutbah kan. Dia sebarkan. Tak ada pun Imam Syafi'i kata, tuan-tuan tahu tak? Imam Abu Hanifah tu tak betul. Tak betul. Ada semayang tak ada kunut. Tak betul. Neraka dia. Itu bukan roh syariat yang Nabi bawa. Bukan roh syariat yang Nabi bawa. Jadi saya rasa diorang ni bukan dia tak tahu kebenaran, tapi memang niat mereka memang untuk melaga-lagakan. Memang Rasulullah pun sebut akan keluar 2 tanduk syaitan daripada bumi Najd, utara Madinah. Satu Syiah, jelas. Satu kelompok yang keluar ketika manusia ni dahagakan agama. Mereka faham agama sampai ke kerongkong. Mereka bukan keluar, mereka bukan membantu lagi masyarakat, malah memesongkan masyarakat, memeningkan.
memeningkan. Imam Syafi'i kata jamak takdim 3 hari dikira musafir, lebih pada 3 hari dikira bermukim. Contoh, saya nak balik Kedah besok. Perjalanan besok saya Ahad. So saya balik rumah saya Isnin, Selasa, Rabu kita tidur di rumah di Kedah. Khamis kita balik. So perjalanan pergi Ahad tak kira, perjalanan balik Rabu tak kira. Isnin, Selasa, Rabu balik Khamis. Isnin, Selasa, Rabu diduduk di Kedah dikira kita musafir. Tapi kalau kita dah decide nak duduk di kampung 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, nak duduk di kampung 4 hari, Jumaat bawa balik. So hari perjalanan pergi dan balik Kedah ke Kuala Lumpur ni boleh buat jamak dan kosong. Tapi 4 hari touchdown sampai saja kampung kita, dia tak boleh buat jamak. Tiba-tiba diorang petikai. Dia ejek. Dia kata, apa nak payah-payah musafir ni macam ni. Imam Syafi'i kata, musafir ni, hang tak selesai masalah, hang boleh buat. Jangan merosakkan masyarakat. Betul, dalam mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan pergi satu destinasi, kan, kita tak tahu berapa lama boleh selesai masalah kita. Maksimum haji 18 hari. Ada yang kata 21, tapi ittifaq 18. Maksudnya, kita balik kampung, niatnya nak balik 2-3 hari je bang. Tiba-tiba, na'udzubillah min zalik, kita berlaku kemalangan. Jatuh pokok nak ambil durian. Tipu sangat. Nak ambil rambutan, jatuh patah kaki. Masuk hospital. Tunggu besi daripada Kuala Lumpur, SKL, hantar ke Terengganu, ke Kedah. Jadi, makan masa daripada hari ke hari. So, isteri kita yang menemani kita di hospital tu, dia tak tahu berapa lama selesai. So, dia boleh buat jamak dan qasar selama mana tempoh tadi. Tapi bila sampai 18 hari, lepas 18 hari, dia tak boleh dah. Urusan jual tanah ke, immigration ke, begitulah. Jadi hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu contoh saja. Lepas tu sekarang pukul apa ni? 7.20 dah. Ada masjid 7 suku dia dah bangun beramai-ramai. Sebab apa? Makanan sudah dihidangkan. Saya tak suka betul kalau dalam masjid yang jenis ada gerai. Dekat Petaling banyak tau. Dalam masjid dia ada food court. Ini semua orang tengah duduk kuliah kejap-kejap dia pandang sekeluar. Oh, nasi lemak dah sampai. Lepas tu dia ada apa ni? Body language antara jemaah-jemaah dia. Seorang. Yang ni pula pasal. Ada yang jenis kaki garang pula. Dia tengok muka saya, dia tengok jam. Lepas tu, tengok muka jam dia tak faham. Dia tengok muka saya, tengok jam, tengok pintu. Bila kau nak bergambus? Dia kata, astagfirullahaladzim. Tapi kalau dia letak makanan, saya berhentilah. Okey. Pertama, tafwid. Serah pada Allah. Kedua, takwil dengan penuh kecermatan. So, ayat-ayat itu ditafsir dengan ayat sifat. Allah tolong, Allah melihat, Allah cipta, begitulah. Bahaya tak? Apakah bahaya yang timbul jika ayat Quran ataupun hadis mutasyabihat, hadis-hadis yang memberi kesamaran ini tidak ditakwil? Okey. Saya baca 2 contoh tu kita stop lah insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Okey. Okey. Ambil ayat yang famous. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arasy. Tengok orang yang terjemah betul dia akan sebut istiwa di atas arasy. Dia tak sebut pun Allah di atas langit. Itu yang saya tak sukanya dalil yang tak betul daripada puak-puak ni. Dia kata kalau macam tu, kenapa hang duduk tangan doa minta ke atas? Kalau Allah bukan ke atas, doa minta betul macam ni. Ini kiblat doa minta begini. Tanya dia balik, hang sembahyang sembah Kaabah, Allah ada dalam Kaabah ke? Tak ada. Habis, kenapa sembah Kaabah? Kerana perintah Allah. Sama lah. Nabi kata, nak doa, buat begini. Allah, benda dah selesai bahas, kau nak buat pening-pening. Patutnya kita ni dah, tak ada orang bergaduh pun kat Malaysia ni. Malaysia ni tuan-tuan, seluruh Middle East, negara-negara Arab, dia kata syurga bagi dunia ni Malaysia. Sebab apa tuan-tuan? Harmoni, masjidnya tak banyak PL. Masjidnya tak banyak PL. Daripada dulu orang kan datang Malaysia puji. Saya kalau dulu ayah mengajar di Jeddah. Mengajar Universiti Jeddah. Mengajar Universiti King Abdul Aziz di Jeddah. UTM Skudai pinjamkan. So masjid-masjid dia tuan-tuan, walaupun orang kata di Saudi ni amal Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tak suka sebut Wahabi kat sana. Diorang kata diorang amal mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tuan-tuan,
bila tak berpegang pada mazhab betul-betul, pelik-pelik. Dalam satu masjid, dekat dalam masjid di Jeddah ni, banyak sofa permanent tengah-tengah ni. Orang datang semayang, bawa kereta besar-besar, motor besar-besar. Sana cik, tak jumpa kap cai, tak ada. Sisi paling kecil, 1000 cc. Minyak murah. Ada orang datang sama pakai Harley Davidson, santai ya. Masuk masjid, tadi boleh berjalan. Masuk masjid, duduk atas sofa, sini semayang. Allahu Akbar. Semayang duduk pula. Sebab free from mazhab. Di Mesir pun sama. Walaupun di situ ada Al-Azhar, bila musim sejuk tuan-tuan, diorang ni pakai sweater semayang, pakai stokin daripada benang je. Bila ambil wuduk, tak mau tanggal stokin, dia ingat benda tu khuf, stokin kulit. Dia ambil air, dia sapu bahagian bawah. Kita pun kata, kita bahagian ni amu, pakcik apa? Amu. Ini tak bagus ni, tak betul macam ni. Kau ni ulama ke? Tunggu aku. Jadi satu masjid hampir begitu. Tapi orang-orang yang alim kita tengok, betul dia cabut stokin. Stokin bukan khuf. Nanti kita ceritalah pasal stokin kulit. Saya kena bawa benda Allah tu, baru kita nampak, oh gini. Jadi tuan-tuan, bila tak ada satu pegangan, kau caca marbah, ambil wuduk cara Syafi'i, benda yang paling simple. Solat nanti cara Hanafi. Kalau sembahyang subuh tak payah baca apa-apa. Senyum melangitnya. Sebab apa? Bila imam baca, wajib kita dengar dan diam. Syafi'i pun guna ayat yang sama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kamu dengar orang baca Quran, dengar betul-betul, mulut zip, la'allakum, mudah-mudahan kamu dirahmati. Imam Syafi'i kata, time imam baca Fatihah, kami diam, tawajuh dengar. Bila imam habis Fatihah, imam dia break sekejap untuk kami pula baca. Itu maksud Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifa kata tak ada. Dia baca seorang je, makmum diam je. Kata Imam Malik, istawa kama wasafa nafsu wala yuqalu anhu kaifun wa kaifun anhu marfu'. Kata Imam Malik, ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa beristiwa seperti mana dia menyifatkan zatnya. Maksudnya Allah menyifatkan dirinya istiwa 'alal arsy. Begitulah. So kita tak tahu apa benda. Macam mana kita boleh terima tuan-tuan haji, alif lam mim dia panggil harful muqatta'ah ataupun mafatihul kitab, pembukaan mafatihus surah, mafatihus suwar, pembukaan surah-surah ataupun huruf muqatta'ah, hamim, alif lam mim, toha, yasin. Kita tahu yang kita ni tak ada terjemahan, Allah je tahu. Macam tu dalam bab ayat-ayat mutasyabihat, tuan-tuan kena itikad begitu. Kata Imam Malik, tidak dikatakan mengenai istiwa itu berkaifiat. Ada cara Allah duduk. Tak ada siapa terjemah duduk pun. Dan dia mempunyai kaifiah adalah tidak layak bagi Allah. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum wala yuqalu kaifa wal kaifu ghairul ma'kul. Istiwa itu sudah diketahui. Jujur pengarang ini kata, istiwa itu sudah diketahui. Maksudnya, ia diketahui, ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Tidak boleh dikatakan Allah berkaifiat dan kaifiat. Jika dinisbah kepada Allah, tidak boleh diterima oleh akal logik manusia. Tapi ini bermati-matian berjuang. Wahabi ni tuan-tuan, bermati-matian berjuang mengatakan Allah tu berjisim. Tapi kau yang tanya Allah tu besar mana? Ada sekali tu, ceramah di Masjid Dinai Alam, satu orang dia jumpa saya. Saya bukan mengutuk. Saya cerita. Habis semayang, satu orang jumpa. Saya tengok, Dr. Mazhar, terkejut saya. Dia salam saya, jazakumullahu khairan katsira. Dia kata, saya bukan. Mesti Ustaz terkejut ingat saya Dr. Mazhar. Saya bukan Dr. Mazhar. Saya siapa? Nama saya Suyuti. Adik Dr. Mazhar ke? Dia senyum. Adik ke? Dia senyum. Saya borak macam tu lah. Dia cakap dengan saya mengajar bab ni lah masa tu. Dia kata, Ustaz, jazakumullahu khairan katsira. Saya bersama isteri tu, isteri dia datang. Saya rakam semua Ustaz kuliah tadi. Demi Allah Ustaz, hati saya hari ini, saya berlapang dada, saya Salafi Wahabi. Saya Ustaz Salafi Wahabi. Dr. Mazhar ke Dr. Rora tu, saya sering berjumpa dan tu, tak jujur bang, abang ni adik-beradik ke? Dia diam ni, dia tak nak beritahu. Dia kata, hari ini Ustaz, saya berlapang dada, saya takkan kutuk ahli sunnah wal jemaah. Yang Ustaz bahaskan ni, Masya Allah, saya first time dengar. Betul Ustaz, bahaya bila mengatakan, maknanya tuan-tuan, saya rasa lah, tak pernah diorang dengar apa kita punya dalil. Dia duduk selama ni duduk hantam.
Nama dia Suyuti. Nama dia Suyuti. Cakap Arab. Ustaz juga lah kot. Tapi muka sebiji. Kalau dia pun Dr. Mazhar betul-betul pun, saya salam je lah kan. Orang Islam kan. Cuma saya tak setuju pandangan peribadi beliau kadang-kadang. Okey. Jadi kata Imam Malik, Al-Kaif itu mempunyai kaifiat itu adalah sifat makhluk. Di antara sifat makhluk ialah duduk, julus, duduk. Istiqrar, menetap ataupun bersemayam di satu tempat. Dan berarah, mempunyai arah yang 6, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Kata Imam Abu Al-Qasim Al-Asfahan dalam kitabnya Mufradatul Quran, innal istiwa'a idza uddiya bi'ala kana ma'nahu istila'u. Al-istila'u. Sesungguhnya kalimah istiwa jika ta'addidkan dengan kalimah ala, maksudnya kalau kalimah tu digunakan istiwa lepas tu ada perkataan ala, adalah maknanya menjadi memerintah, menguasai. Ini guru bahasa Arab kata. Kalau perkataan istiwa selepas tu ada perkataan ala, dia mempunyai makna menguasai, bukan makna mendiami. Siapa kata ni tuan-tuan? Imam Abu Al-Qasim Al-Asfahani meninggal pada 425 Hijrah. Dalam kitab Mufradatul Quran. Imam Al-Qushairi mengatakan ia bermakna hafizha, Allah memelihara arash, menguasai lah. Okay. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, Inna Allah khalaqal arsh idharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidhatihi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah mencipta arash yang besar itu untuk menzahirkan kudratnya, untuk menzahirkan, menampakkan kekuasaannya, bukan untuk dijadikan tempat untuk mendiami. Buat apa? Kan? Bukan dijadikan tempat bagi zatnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ulama tafsir Ahlussunnah wal Jamaah ni menafsirkan makna istiwa itu dengan makna menguasai. Jadi insya-Allah dari masa ke semasa insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Perbahasan ni perlu dibahaskan sampai tuan-tuan dia menancap dalam hati kita. Maksudnya dia betul-betul ta'ammuk. Kita betul-betul memahami benda ni. So datanglah macam mana tsunami ke dan sebagainya, insya-Allah kita akan berpegang teguh dengan akidah begini. Saya di UKM dulu, kebanyakan lecturer saya pemahaman begini. Tapi alhamdulillah, sebab kita dulu belajar madrasah 13 tahun, sudah tahu selok belok, jadi kita belajar tu pun mana yang baik masuk telinga, mana yang tak baik itu masuk sekejap keluar balik. Begitu. Dan kadang-kadang kita berdebat dengan diorang pun dengan cara ilmiah dan jaga bahasa baik-baik. Alhamdulillah ada juga profesor-profesor kita yang dia peluk saya sampai dia kata, bukan kata kita power, tapi bila duduk berbahas, sebab saya ni student PJJ, maknanya belajar Sabtu Ahad, habis kuliah subuh macam ni dulu, masa umur 34, habis kuliah subuh macam ni, terus naik kereta pergi ke UKM. Sampai kat Tua Sungai Besi, arena ada KFC tepi tu, saya pun cabut jubah, pakai kemeja, necktie tak ada, pakai songkok hitam, pakai soslek, pakai kasut, pergi kelas. Jadi umur lecturer kat situ kadang-kadang umurnya lebih-lebih kurang dengan kita orang. Kadang-kadang saya lebih tua. Jadi bila kita study, munaqashah, kita berbincang tu dengan baik, alhamdulillah ada yang cari kebenaran, lama-lama dia kata, oh betul lah Sob, kau cakap tu betul. Kalau dia WhatsApp, betul lah Sob, aku hari ni keluar daripada grup Wahabi. Oh ada grup rupanya, sebelum tak ngaku. Ada grup rupanya. Pelik bila dia duduk dalam circle toksik tu, pemahamannya macam tu je. Bila keluar, tiba-tiba dia boleh twist begitu je. Contoh satu orang ustaz, dulu duduk satu grup ni, lepas tu bila dia keluar daripada Lajnah Fatwa Perlis ni, bila orang tanya dia apa pandangan ustaz tentang Yasin malam Jumaat, tahlil di kubur, talqin dan sebagainya, benda tu harus. Dulu bermati-matian. Tapi tiba-tiba, boleh pula. Itu sebab apa tuan-tuan? Kena duduk dalam circle-circle yang baik-baik, yang tak suka mengata-ngata orang. Duduk circle-circle yang biasa sering melapang dada. InsyaAllah, mudah-mudahan kita memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang baik, kurang memuaskan daripada kelemahan saya minta maaf. Kalau ada terguna bahasa-bahasa yang kasar, saya minta maaf lah tuan-tuan.
Orang muda anggap anak-anak je. Kalau marah jentik je telinga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ganti Ustaz Muhaddir ni. Ustaz Muhaddir ni jiran kita orang. Ustaz Muhaddir ni jiran kita orang. Saya kata Ustaz Muhaddir, patutnya yang buat buku ni lah kena mengajar. Saya tak nak. Saya nanti kalau mengajar, kalau ada orang macam tanya, ajak berdebat, saya tak suka benda tu. Kamulah pergi. Buku saya ni kamu pergi mengajar lah, Yusof, dia kata. So saya imam di seksyen 7 tu, Kota Damansara. Ustaz Mahathir tu adalah ahli karya kami. Ahli karya kami. Dia balik Sarawak rasanya. Kan ada majlis apa dah. Siapa sakit dia beritahu. Ibu dia kot. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.